Kita akan melihat bagi acara 200 meter lelaki pula hit yang pertama. Sudah pun dilepaskan ke-8 pelari. Permulaan yang agak baik ditunjukkan oleh Haris Azfar di lorong yang ke-8 untuk mengekalkan kelajuan. Cuba dikejar di sana oleh Valen di lorong yang ke-7. Namun perhatikan bagaimana di lorong yang ke-3 itu Danish Irfan seperti yang diperkatakan sedang menuju ke hadapan dan begitu pantas cuba untuk dikejar oleh pesaing-pesaing lain, tetapi dia mengekalkan kelebihan. Perlu waspada dengan pelari di lorong yang ke-6. Namun kelebihan itu berjaya dikekalkan oleh Danish Irfan untuk tiba di garisan penyelamat terlebih dahulu dan mengesahkan tempat dia ke peringkat akhir dengan 21.89 saat yang dilakukan oleh atlet dari ini adalah sinarai penuh untuk keputusan hit yang pertama tadi bagaimana Danish Irfan. Ini adalah barisan pelari-pelari yang akan mengambil bahagian. Hanya 5 sahaja daripada 7 nama yang tertera ini. Permulaan untuk dilepaskan ke-5 pelari ini. Permulaan yang baik yang ditunjukkan di lorong yang ke-5 daripada Ronan Nelson. Cuba untuk dikejar memasuki 100 meter yang seterusnya. Namun perhatikan kelebihan yang dimiliki oleh Ronan Nelson di lorong yang ke-5. Walaupun cabaran cuba diberikan di lorong yang ke-2 oleh Takif Muhammad Isham. Siapakah yang akan tiba di garisan penamat terlebih dahulu dan berpihak pada Ronan Nelson di lorong yang ke-5 dengan 22.41 saat yang dilakukan oleh beliau untuk ke peringkat separuh akhir. Prestasi yang cukup baik, larian yang cukup bertenaga daripada Ronan Nelson daripada Sabah dan Takif Muhammad Isham berada di kedudukan yang kedua. Inilah keputusan penuh Ronan Nelson dengan 22.42 saat. Takif di kedudukan kedua, Irfan Akif kedudukan ketiga, keempat Wan Muhammad Haris dan Aminullah kedudukan kelima. Jadi bagi hit yang ketiga ini kita mempunyai 7 pelari yang akan beraksi sebentar nanti. Sudah pun dilepaskan permulaan yang agak baik ditunjukkan oleh Emir dan juga Haziq Ikhwan. Namun perhatikan pecutan yang sudah pun dilakukan di lorong yang keempat dan juga lorong yang kelima. Edric Favor Florentius dan juga Muzaffar Shah yang berada di hadapan ketika ini. Perhatikan pecutan yang terus dilakukan di antara 2 pelari ini, Emir ataupun Edric yang akan tiba di garisan penamat terlebih dahulu, tetapi akhirnya berpihak kepada Muzaffar Shah yang sempat untuk meminta satu permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Edric, tetapi kemudiannya Muzaffar Shah yang pantas keputusan hit yang ketiga tadi. Bagaimana Muzaffar Shah 21.92 saat di tempat yang pertama, Emir untuk mampu mengungguli hit yang keempat ini berdasarkan prestasi mereka yang ditunjukkan baru-baru ini. Sudah pun dilepaskan permulaan baik yang ditunjukkan oleh Chen Dezian di lorong yang keempat. Tetapi perhatikan di lorong yang kelima, cabaran cuba diberikan oleh Faiz bin Musa. Dia sudah pun ketinggalan di sebelah Chen Dezian. Ryan Wong di lorong yang ketiga cuba untuk memintas. Namun perhatikan di kedudukan lorong yang kedua, Umairah Subri sudah pun berada di hadapan dan akan mengekalkan kelebihan untuk mengekalkan tempat yang pertama buat Umairah Subri yang berjaya mengenepikan cabaran Chen Dezian di hit yang keempat ini. Satu larian yang cukup bertenaga yang ditunjukkan oleh Umairah Subri. Tapi ini adalah keputusan penuh untuk hit yang keempat. Bagaimana Umairah dari Kedah 21.87 saat